Lama kita tak spend time macam ni, kan? Yap. Masing-masing busy dengan kerja masing-masing. Fantastic. How's your night? Okay, good. Serious? Jangan buat hal yang... Cik ada nampak isteri saya tak? Maaflah, Cik. Saya tak dapat nak bantu, Cik. Apa? You guys boleh main-main isteri aku hilang? Apa awak nak dari saya? Aku nak kau! Aku nak kau! Iman! Tiara? Iman! Hello? Kau diam! Apa kau buat ni? Lepaskan dia! Aku tak peduli! Aku pun ada hati dan perasaan. Sayang Awak Sangat-Sangat merupakan satu cerita yang khas dibuat untuk HIP TV, di mana cerita ini mengisahkan tentang seorang lelaki yang memendam perasaan terhadap perempuan yang bernama Tiara. Aku nak tahu siapa nama perempuan ni. Tapi ni kan pencik Tiara. Tiara. Betul ke ni, Cik? Anggap je lah sebagai hadiah terima kasih daripada saya. Baik sungguh hati Cik Tiara. Seorang pemuda korporat yang jatuh cinta pada seorang gadis, lalu dia memperisterikan gadis tersebut. And pada satu hari tu setelah mereka berkahwin, si Tiara ni pula dikidnap oleh seorang yang sangat psikotik. Cik ada nampak isteri saya tak? Isteri, Cik? Ya, isteri saya. Tadi dia ada bersama dengan saya dalam bilik. Saya bangun je tidur, dia dah hilang. Oh, maaflah, Cik. Saya tak dapat nak bantu, Cik. Apa? You guys boleh main-main isteri aku hilang? Apabila Tiara telah diculik dan kisah itu barulah kita rungkaikan, di mana sebenarnya salah seorang jaga di pejabat mereka menculik Tiara disebabkan mengharap sesuatu daripada Tiara. Lama kita tak spend time macam ni, kan? Apa awak nak dari saya? Aku nak kau! Aku nak kau! Apa kau buat ni? Lepaskan dia! Aku tak peduli! Aku pun ada hati dan perasaan. Tiara ni merupakan seorang gadis yang baru sahaja selesaikan degree dia dan dia decide to bekerja di bawah naungan ayahnya. Dan satu hari dia berjumpa dengan Iman yang merupakan salah satu pekerja di situ. Walaupun anak bos, awak tetap lupa. Tak adalah, Papa memang nak saya kerja dari bawah. Macam mana Papa mula-mula kerja dulu? Oh, bagus kalau macam tu. Anyway, kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, awak boleh saja tanya staff-staff kat sini. Dia orang semua okey. Dan kalau lebih baik, awak tanya saya. Karakter Iman ni sangat menyayangi Tiara. Dan apa yang menarik tentang watak Iman ni, dia Arkitek, di mana dia suka kepada seni reka bangunan. Tempat yang dia pilih untuk bercuti pun, tempat tu look dia ala-ala Bali sikit. Tak sangka kan, baby? Cantiknya tempat ni. I love Malaysia. Pada wife I lagi cantik pada mana-mana tempat di dunia.
Lama kita tak spend time macam ni kan? Yap. Masing-masing busy dengan kerja masing-masing. Fantastic. How's your night? Okay, good. Serious? Yang membuat hal yang... Cik ada nampak isteri saya tak? Maaf lah cik, saya tak dapat nak bantu cik. Apa? You guys boleh main-main isteri aku hilang? Apa awak nak dari saya? Aku nak kau! Aku nak kau! Iman! Tiara? Hello? Kau diam! Apa kau buat ni? Lepaskan dia! Aku tak peduli! Aku pun ada hati dan perasaan. Apabila berlakon dengan pelakon-pelakon baru sekarang ni seperti Atikah Syuaimi, Pablo Amirul, saya merasakan sangat selesa bekerja dengan mereka ni kerana walaupun mereka masih lagi baru di dalam industri ni, tetapi apa yang menarik perhatian untuk bekerja dengan mereka adalah keinginan untuk bekerjasama dan keinginan untuk melakukan yang terbaik. Benda tu buat hal berdapa? Sebenarnya bilik awak bermalam itu ada kisah silam. Kisah silam apa pula ni? Bilik awak bermalam itu sebenarnya tempat kejadian seorang wanita cuba bunuh diri. Tetapi mayat yang hilang hingga sekarang. Tapi apa kena-mengena dengan isteri aku? Dengan Farid Kamil pula, mula-mulanya saya sangat nervous sebab yes, dia ialah kita dengan hero Malaya. So, saya kena cuba nak reach kepada level dia tu. Tapi fortunately dia banyak sangat tolong saya. Dia banyak bagi saya input, dia banyak nasihatkan saya macam mana nak buat tu, macam nak buat ni, nak hidupkan lagi scene tu. Lama kita tak spend time macam ni kan? Yap. Masing-masing busy dengan kerja masing-masing. Before I kahwin dengan you dulu pun, I memang kena kerja kuat. Ingat senang ke nak jaga anak Datuk Mukris? Baru sekarang ada masa nak bersama. Baby, kenapa you cakap macam tu? Genre dia lebih kepada love, romantic, thriller. So, dah campur-campur. Tapi saya lebih pada genre thriller. Tapi yang lain-lain tu semua adalah dia punya subplot saja. Lama kita tak spend time macam ni kan? Apa awak nak dari saya? Aku nak kau! Aku nak kau! Apa kau buat ni? Lepaskan dia! Aku tak peduli! Aku pun ada hati dan perasaan. Scene yang saya kena ikat di kerusi, saya betul-betul suruh prop master tu ikat saya ketat-ketat. Macam betul-betul saya kena ikat. So, saya dapat rasa, oh inilah rasanya macam mana kena kidnap. Bukan menarik apa sebab saya tak pernah experience this. Selain tuan hati kau! Situasi yang sangat menyukarkan saya adalah di mana scene Iman dan juga Farid bergelut di dalam pejabat.
Fadil Kamil mempunyai pengalaman sebagai stuntman dan juga dia pun ada sertifikat untuk stuntman. So dalam masa yang sama dia banyak membantu saya lah dari segi action, dari segi pergerakan, pergelutan di dalam office itu sendiri. Bila saya terpaksa memotong tali yang diikat, tali yang saya kena ikat tu dengan pisau. Dan pisau tu diorang tak guna prop, diorang gunakan pisau yang betul. So at the same time, susahnya nak betul-betul dapat feel waktu tu. Sebab susahnya macam nak lepaskan diri dengan pisau ni, pisau yang sangat betul. Sebab kalau salah step je, tangan saya akan berdarah. So saya rasa scene tu sangat mencabar. Saya kena lakukan scene tu tanpa hurt diri saya. Oh, sangat-sangat scary. Lagilah saya ni seorang yang cepat rasa ngilu. Lama kita tak spend time macam ni kan? Yap. Masing-masing busy dengan kerja masing-masing. Fantastic. How's your night? Okay, good. Serious? Jangan buat hal yang... Cik ada nampak isteri saya tak? Maaf lah cik, saya tak dapat nak bantu cik. Apa? You guys boleh main-main isteri aku hilang? Apa awak nak dari saya? Aku nak kau! Aku nak kau! Iman! Yara? Iman! Hello? Kau diam! Apa kau buat ni? Lepaskan dia! Aku tak peduli! Aku pun ada hati dan perasaan. Saya mengharapkan penonton-penonton dapat menonton cerita ni yang pada saya dia sangat menarik. Dia memberi satu nafas baru kepada penceritaan. Saya harap sangat semua dekat luar sana akan enjoy telefilm Sayang Awak Sangat-Sangat. Sebab saya rasa this is one of the most sincere yang saya tengok pelakon-pelakon semua put in effort, director put in effort. Saya rasa it's one of our very sincere piece untuk ditunjukkan kepada penonton. Aku nak kau tinggal lelaki tu. Dia suami saya. Aku cakap kau baik-baik. Kau ikut aku. Kita kahwin. Mana boleh? Kau diam! Okey. Harap penonton dapat terima dan juga dapat menyaksikan cerita yang lain daripada lain. Cerita ni sendiri ada dapat anda boleh saksikan Fadil Kamil, Atika Suhaimi, Pablo Amirul, yang mana keunikan cerita ni yang kita takkan dapat di mana-mana siaran. Dan saya harap sangat semua akan enjoy cerita ni dan rasa suspense sepanjang menonton telefilm ni. Untuk menonton cerita Sayang Awak Sangat-Sangat, mudah je. Anda perlu subscribe Di saluran 801 Flip Plus bermula 5 Januari 2015. Lama kita tak spend time macam ni kan? Yap. Masing-masing busy dengan kerja masing-masing. Fantastic. How's your night?
Okay, good. Serious? Jangan buat hal yang... Cik ada nampak isteri saya tak? Maaf lah, Cik. Saya tak dapat nak bantu, Cik. Apa? You guys boleh main-main isteri aku hilang? Apa awak nak dari saya? Aku nak kau! Aku nak kau! Iman! Tiara? Iman! Hello? Kau diam! Apa kau buat ni? Lepaskan dia! Aku tak peduli! Aku pun ada hati dan perasaan.